Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irina Haifa melaporkan untuk Tims TV dari kawasan Padang, SK Tam. Hari ini berlangsungnya pertandingan Liga Tarik Tali antara Rumah Merah, Rumah Biru, Rumah Kuning dan Rumah Hijau sempena Sukan Tahunan Sekolah. Jom sama-sama kita saksikan aksi menarik dan penuh semangat daripada setiap rumah sukan. Keempat-empat rumah sukan mempamerkan semangat berpasukan dan bersaingan sengit sepanjang pertandingan berlangsung. You ready? Let's go! Yeah. For those of you that want to know what we're all about. Pada acara olahraga sukan tahunan SK Tam yang akan berlangsung pada 21 Mei 2026 di SMK Sultan Sulaiman. Saya Irina Haifa dari Tims TV. Cerita kita bermula di sini.